Jadi pada ketika itu cabaran paling utama adalah untuk baca buku legal, baca perkara yang law berkaitan dengan EUDR sebab EUDR ni digubal di peringkat Parlimen EU Cik Zul kan. Ya, betul. Jadi dianya bukannya hanya sekadar dia akan tolak kita punya produk apabila sampai ke sana kalau dianya contaminated ataupun tidak dapat dibuktikan ianya EUDR, maksudnya deforestation free. Ia akan ada dikira sebagai kesalahan, boleh saya katakan kesalahan jenayah je tu. Sebab dah kira melanggar undang-undang. Kita menghantar produk yang tidak mematuhi undang-undang. Dia bukannya sekadar hanya piawaian saja. Ianya dah jadi legal ataupun dah jadi law yang telah digubal dalam EU punya parlimen. So ada 3 perkara yang penting dalam UDR yang kita telah fahamkan. Dia punya mestilah bersikap produk yang dihantar tu deforestation free. Macam mana dari sistem kita nak menunjuk